Okay, kita tengok. Wah, akhirnya mengena lah. Oh, airport sih. Benda pada rare sekali. Jumping! Yeah! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Mirror Fishanter. Okay guys, sorry ya, tak ada muka kali ni. Okay, aku nak buat intro secepatnya mungkin sebab kawan-kawan semua tengah excited. And then untuk matang korang, aku dengan tim berada dekat rakit Wat Ninh nombor 2 tak silap. Itu nombor 1 dia depan ni. So ni nombor 2. Ini adalah owner dia, Mr. Kimi. Dia adalah pewaris lah. Okay, Mr. Kimi. Nanti aku akan letak nombor telefon dia dekat dalam video ni juga. And then untuk matang korang, hari ni aku berjalan dengan Mr. Din. Lama tak jumpa? Lama jumpa I miss you bro. Dengan Mr. Fahmi, kita punya TikTokers famous. Nanti aku letak juga dia punya link dia punya TikTok dia dekat dalam video ni. So korang boleh check it out. Selalunya dia akan buat live malam nanti. So apa-apa pun, korang kena bagi aku setup dulu untuk mancing kali ni. Untuk matang korang, rakit Wat Ninh ni dia ada 2 bilik dan ada 1 bilik air dan dia ada 1 dapur. Tak berapa besar sangat. Ini adalah kawasan dia. Aku sangat enjoy dan excited. Harap-harap semua selamat dan ada hasil-hasil yang padu. Apa nanti aku akan update. See you guys, bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Tak jauh pun. Okay lah, sebagai mati, so kita relax-relax je. Okay, Din first strike. Oi, ada. Sembah Din. Alamak, diludah balik lah. Wah, tuka. Alah, first strike. Alhamdulillah. Tengok. Betina ke jantan? Jantan. Okay geng, untuk matang korang, kita orang nantilah bawa beberapa batang joran. Macam Fahmi dia bawa 9 batang, Din bawa 4 batang, aku bawa 4 batang. So kita tunggu je lah strike apa yang ada ni kan. Strike guys. Okay, dia strike. Din. Strike. Kosong. Oh lama. Tebal sih. Alhamdulillah tebal. Bolehlah spesies pertama. Syukur. Aku tak ada kotak tak? Mana? Aceh. Alhamdulillah. Tebal. Aku dapat tebal. Aku dapat tebal. Bopon. Tebal. Tapi dia punya ini gila ranting Memang gangster. Ini ambil gambar. Dia ni nama dia Bang Sui. Drag. Betul lah. Yang muka dia lah dalam konten ni. Biarlah. Kita masih tak nampak lagi. Spesies apa kah? Oish. Dui. Lunduk lah mak. Boleh lah. Buat geli-geli. Ada Fahmi. Orang pertama dah buka lesen dui ni. Habis lah. Geng, ada petanda tak baik, nama dia Kerong geng. Ini petanda yang sangat tidak baik. Petanda yang sangat tidak baik. Din, ni kau siang kau boleh buat ni. Pamit dia. Habis duri je dah, tahan sikit. Din minta. Okey, kita tengok. Wah, akhirnya mengena lah. Target kita kan? Target Din, bukan target aku.
Menyepit tu. Alhamdulillah. Ada bokot. Okey, update terkini guys. Sekarang ni dah dalam pukul 2 petang. Okey, sekarang ni air dah gerak ke pasang balik. Air mengarus ke sana. Sana ada darat. So air mengalir ke sana. Agak sendu sikit tengah hari ni. Tak tahu mungkin faktor air pasang surut ke apa kan. So kita target waktu petang kemungkinan akan ada hasil, insyaAllah. Apa nanti aku akan update lagi. So aku minta korang stay tune. Okay. Alhamdulillah. Ni saya punya target kan. Wah, target berjaya. target Abang Din dah tercapai. Dia dapat ketemu bunga. Okay, good size. Lagi tengok. Good size, mantap. Apa dia? Oi, ada lama. Kekek. Kekek. Nah, Din, umpan pintu kau. Boleh lah. Kecil-kecil. Memang kecil-kecil yang masuk ni. Ikan pelahan. Lendir siap. Licin tu dah tajam tu. Kek. Naik. Alah. Cik gelama punya. Baru dapat gelama. Gelama lah. Boleh lah buat Din menyumpan. Oh, dia pun dapat gelama. Selang berapa minit je dapat dah. Okay, gelama masuk ni kot. Kot kan. Okay. Wah, udang lipan weh. Jackpot sih. Walan ni. Standby lah kau nak keluarkan dia. Hoyo. Besar je. Mantap. Oh, dia ni. Terus. Gelama. Tu, udang lipan tu. Bosos ya. Kalau tak ada besar siap. Besar tu. Lama masuk. Alhamdulillah. Udah lepas. Okey, kita tengok ni. Abang Din kita tengah usaha nak membuang jaring daripada badan udang lipan. Buka dia. Memerlukan kesabaran Kesabaran dengan dia main duri lagi. Bukan senang kena banyak sabar. Betul. Kalau rasa kena sepak tu, sepak dia balik. Biar dia sepak dia balik. Itu je. Dan lipan ni lemak. Dia tak banyak isi dia semua dekat dalam ni je. Sikit. Kepala dia buanglah. Tak payah apa. Memang sikit je isi dia. Cuma lemak je. Memang ikan kecilan. Tadi tengok. Sekecil. Nah, boleh lah. Alhamdulillah. Hamis right. Apa ni? Sisik ni. Oh, sisik ni. Apa ni? Ini kapu sisik. Oh. Tebal. Daun baru. Dah baru. Akhirnya muncul. Mantap. Cantiknya. Mantap, mantul. Mantul. Dah. Dah besar Oh lah. Wah, kapas. Okey, gerut. Alhamdulillah, gerut. Okey, je. Oh, ni gerut. Gerut. Jom kita tengok. Kita tengok Fahmi punya apa. Baru lagi dah. Duri. Cik. Ni pun agak makan. Ya. Alhamdulillah. Tu dia. Tampau sikit. Jangan tampau. Okay, ni video suka. Jangan tiru gaya ini. Kalau tak ada, kau rasa confident. Okay, 1, 2, 3. Yamsing! Yeah! Jangan salah faham Ini coklat Bukan saki. Bukan Taisong Bukan Kamera Start kamera guys. tak dapat nak rasa. Tahu-tahu nak cari umpan Betul lah. Alhamdulillah tambah sisik
Teman siap Alhamdulillah. Sorry guys. Aku nak gulung sebenarnya. Nak gulung. Saya tahu ya ada orang ikut. Mungkin dia makan time umpan tengah gulung kot. Oh. Dapat tak ada macam casting kan. Apa teori tak dipakai Baik Boleh. Ada Syak. Kebut ada. Baru nampak muka Syak. Baru nampak muka Syak. Baru nampak muka tu. Baru nampak muka tu. Baru nampak Syak. Tu lah. Apa hati kau? Nanti kau connect. Tak apa hati kau. Baru nampak muka tu kau. Kosong. Alah, ikan apa ni? Dia berloceng dah macam alam telefon Syak. Alu. Aduh. Takut. Duri ke? Duri. Lain macam kau tahu macam sisik tu. Betang besar Aduh, baru duri yang ke? 3 kan? 3. Oh, yang tadi nak dapat ada susah. Alhamdulillah boleh lah. Baru nak ada. Macam ikan jos lah. Okay guys, aku nak kongsi sikit lah keadaan rakit waktu malam ni. Actually kita dah prepare awal untuk lampu ni sebab takut lah tak nampak apa kan. Kebetulan Fahmi punya loceng Banding pula tengah settlekan ikan dia tu berlari lagi kat sana. So far lampu ada 2, 1 dan 2 kat belakang sana. Dan tapi owner ada sediakan extra lampu kat sini, solar kat sini. So kita boleh pakai once battery dah weak nanti. Tengok macam mana. So itu sajalah ni keadaan dia. Mendung sejahtera dan agak tenang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua selamatlah. Ikan. Sikat. Tahu. Oh, kanan jauh. Tahu tak ada. Kanan jauh. Sabar. Aku tengah on call layan korang, layan ikan lagi ni. Sikat. Kanan jauh. Apa ni? Duri. Alhamdulillah. First strike untuk malam daripada Fahmi. Ya, main angle. Lighting tak apa. Lighting tak nampak. Betul. Dan apa ni? Gerut. Wah, mata. Nampak sikit. First strike untuk malam. Hai. Cukup. Dah selalu. Kosong. Ya. Dah. Fashion. Oh. Gelama. Tak gelama. Mak gelama main leloi duk. Tarik macam apa dah. Alhamdulillah. Boleh lah. Oh, besar satu. Besar siap satu kata. Dapat satu kata. Wah, pergi lauk lah. Alhamdulillah. Strike kedua untuk malam ni Minggu. Benda terik, benda paling rare sekali. Sotong kata. Sotong kata. Wah. Alhamdulillah, besar dok. Besar je. Besar babe. Alhamdulillah rezeki. Dah. Kami strike lagi Kami strike lagi, alamak. Sorry gang. View tak berapa cantik lah sebab lighting tak ada sangat. Gelama main leloi. Main tak nampak gelama ya. Pusing pula. Helikopter. Boleh lah, alhamdulillah. Okey. Saudara kita tengah strike. Wah, aku strike lah. Aku strike lah. Double strike. Din. Aku strike juga. Torpedo. Wah. Suruh lagi kasar. Ush. Kalah aku je ni. Alhamdulillah double strike. Okey, lagi sekali. More strike. Sama sekali lagi kita tengok apa dia. Nun dia apa ni? Glamour. Glams.
gelama Mak Eloi. Jangan mainkan. Bunga. Baby lah. Mana mak dia lah? Bunga geng. Kecil sangat lah. Tapi nak lepaskan ni pun dapat larang pula kat ni. Aduh, bahaya lah. Orangnya. Bahaya ni dek kalau lepaskan ni dek. Orangnya lah. Okey, untuk tuan semua, sekarang dah pukul 12 malam. So tak ada hasil yang baik-baik juga malam ni. Kita ambil pilihan untuk kita Apollo Tamban dengan Fahmi. Dia dah bateri dah out. Kita cuba mengumpul seberapa banyak ikan tamban yang ada kat bawah ni. So agak sizing juga. Tengok tunjuk sikit dek. Oh. Boleh tahan juga boleh tahan juga saiz dia. Tu kalau korang boleh tengok saiz tapak tangan Fahmi tu, agak sizing juga. Mantap. Ni goreng garing-garing dalam kunyit. Sur. Okay guys, aku dapat sotong lagi. Tara. Nampak tak sotong ni? Nampak sotong lagi. Alhamdulillah. Syukur segala nikmat. Sotong. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. So pagi ni kita sambung mancing. Untuk sesi malam tadi tak banyak hasil yang kita dapat naikkan sebabkan faktor air yang sangat mendayu. Tak ada arus apa semua. Tapi tak apa, kita masih lagi boleh cuba untuk sesi pagi ni. Masing-masing pun tengah tidur lagi kat dalam tu. Mudah-mudahan sebelum kita balik, sebelum jam 11 nanti, ada lagi lah sesi terapan yang kita boleh buat naik, dan aku akan tunjuk kepada korang sekiranya ada. Okay, aku minta pada korang untuk stay tune. See you guys. Macam ada barang lah kan tadi punya. Ni lama ada barang lah. Alhamdulillah. Okay, geng, aku dapat lihat keindahan pagi ni, sunrise kat sana tu. Wow, cantik. Dia cantik lagi kalau ada ikan merah kat sebelah aku. Kita tebal ke kan. Berangan je. Okay, strike. Din. Strike Din. Apa strike? Strike mana? Macam duri. Angguk-angguk ni. Wih, daun baru ke? Aduh. Wih, tebal tebal lah. lagi. Alhamdulillah, tebal lagi. Kami ada strike. Set kedua untuk pagi ni. Dia lalu kumpul tu. Kita tengah-tengah nak kemas. Wow. Uish. Tebalicious. Okay. Guys, so kita dah nak balik sebenarnya. So nanti aku akan tunjuk korang hasil yang ada kat situ. Tapi sebelum tu aku nak kemas dulu. Aku nak mandi, aku nak bersihkan diri. Lepas tu dah set-set semua nak balik. Nanti baru last kali since aku tunjukkan ikan. Okay, aku harap korang stay tune. Tunggu sekejap lagi aku akan share. Ada sotong lah dalam tu. Airnya hitam. So aku nak tunjuk hasil. Alhamdulillah. Inilah hasil dia. Jadi untuk kali ni punya trik, kita ada banyak jackpot. Antaranya kita ada udang lipan dengan sotong ketak, 2 ekor ketam bunga, dia hasil daripada Amandin, tukar dan baru, dan seangkatan dengannya lah ikan sisik. Dan balance tu yang semalam kita mencari gelama, tamban dan hasil-hasil dan senduri apa semua kita golongkan kat sini.
Ini untuk ikan goreng lah. Dan ini jackpot lah. Okey kawan-kawan, tadi korang dah tengok kita orang dah susun ikan. So sekarang ni aku nak tunjuk korang stiker. So untuk bantuan korang, aku ada buat stiker untuk aku punya brand sendiri. Jadi kalau korang kat luar sana dah tahu rupa aku macam mana, okay, jangan sombong-sombong untuk tegur aku. Jadi kalau korang lagi senang, korang boleh join aku punya trip, ataupun di Kicap punya trip, ataupun Farmoy punya trip. Aku akan share diorang punya link ni semua tu kat sini. Korang pun akan dapat benda ni juga secara percuma, tak ada masalah. Okey, kita buat kawan-kawan saja. Jadi untuk trip kali ni aku nak tampal dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap. Okey, jadi untuk dua-dua stiker ni korang boleh dapatkan dengan cara korang boleh join kita orang punya trip, ataupun kalau korang jumpa kat luar sana, tegur-tegurlah kita orang. Okey, kita orang tak sombong, kita orang lagi galakkan korang buat macam tu. Okey, sekian. Okey geng, satu pesanan untuk korang lah. Okey, kalau korang dah naik rakit, mana-mana rakit, baik buruk ke, baik cantik ke, kecil ke, besar ke, okey, macam mana korang naik bersih, macam tu juga korang turun rakit kena bersih. Okay, ini bukan sekadar kita wayang, tidak. Kita buat macam ni selalu. Okey, sebab kita dah prepare awal macam sampah tu owner tak sediakan, tapi kita sediakan. Kecuali yang penyapu ni lah owner dah sediakan. Kalau tak ada, kita kutip dan kita sepak-sepak ke laut lah. Contohnya macam paper yang senang hancur, bekas pompon. Okey, make sure kena bersihkan. Okey, korang boleh tengok dekat dalam sampah tu, kita orang tak buang apa-apa pun ke laut. Mana Fahmi? Buka jap. Ni. Buka jap kat dalam tu. Okey, korang boleh tengok sini sampah yang kita orang daripada malam tadi kita orang kumpul kat sini. Okey, maknanya kita orang tak buang ke laut. Okey. Sebab apa? Kita nak tangkap ikan, takkanlah kita nak buat foto kat laut. Okey, bot dah sampai. Jomlah kita balik. Tak. Dia duduk belakang dia. Tak nak, aku tak nak belakang. Hah? Aku nak. Alah, aku tahu sebab apa. Aku tahu sebab apa. Kena buat video. Video kan kita video. Mami lah, Mami. Mami. Okay guys, kalau korang nak tahu, ni adalah anak owner rakit Wanin, nama dia Kimi. Aku akan letak nombor telefon dia dekat description. Korang boleh contact dia anytime, anywhere. Dia akan buka 24 jam. Misalnya kalau dia nak cuti ke apa, dia akan update dekat status dia. Make sure korang follow, betul Betul. Okay, Kimi, ini untuk kau. Dekat rakit tadi pun aku ada letak juga. So apa-apa, kalau ada rakit, Roger aku bagi lagi sekali. Okey, cukup ni? Cukup. Cukup Miru Fishing Hunter. Okey, alright, jumpa lagi. Alright, dadah. Terima kasih. Nak balik. Jom kita balik kampung. Okey guys, aku rasa setakat tu sajalah video untuk kali ini. Kepada korang, aku nak ucapkan terima kasihlah kepada korang yang dah sudi tengok video ni daripada awal sampai akhir. And then kepada korang yang baru hadir, okey, korang nampak ada button-button yang dekat tepi sini. Aku minta jasa baik korang untuk tekan button tu, like, share dan subscribe. Okey, support aku. Dan kalau korang suka tengok video aku ni, okey, minta juga korang tekan button like dekat bawah tu. Itu saja daripada aku. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye guys. Okey, Fahmi, terima kasih untuk trip kali ni. Pagi. Terima kasih Din. Okay, jumpa lagi. Okay, baik. Jumpa lagi nanti. Alright, all the best. Lagi. Gerak sikit.
Mi, sini belakang Mi. Tengok topi jap, tengah topi. Belakang. Tengok dengan tag tak buang dengan harga RM49, show off. Apa ada orang baru? Dah baru. Tengok perangai diorang. Putus nanti orang punya. Weh, berat. Sekejap sabar. Babi, pergi. Sama. Oh, tak apa. Wahai tikang gulung ajaib, bawa kami ke pasir berdengung. Nanti putus.